Denovin ni, Denovin tu. Tapi kenapa tak ada orang cakap pasal Denovin DM40 Pro ni? Tak best ke? Jom hari ni I nak review dekat korang Denovin DM40 Pro khas untuk Honor Alpha dan Velfire HH30 dan 35. Kalau korang nak tahu, DM40 Pro ni menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 225 dengan spek 8GB RAM dan 256GB ROM. Biasanya kalau spek macam ni memang tak akan lag lah. Tengok ni. Laju je. Kalau macam ni nak buka 10 apps serentak ke, nak switch apps macam kilat ke, semua boleh. No problem. Screen dia pula besar, 15 inci dengan 2K resolution. Korang nak tengok apa? Movie, livestream YouTube, confirm shop punya. Sebab warna dia terang. Gambar dia pun sharp. Nak movie dia dalam kereta pun boleh. Macam Android player lain juga, DM40 Pro ni dia boleh support split screen. So korang bolehlah buka Waze sambil layan lagu ke, movie ke. Barulah drive jauh-jauh, tak boring. Cakap pasal lagu, audio DM40 Pro ni built-in dengan DTS sound system. So korang boleh adjust audio ikut suka korang. Asalkan boleh vibe. Hit you with that ayah. Untuk connectivity, dia ada Bluetooth 5.0. So, kalau nak connect wireless Apple CarPlay ataupun Android Auto, memang senang. One click je. Yang bestnya, DM40 Pro ni dia support 360 camera dan 6-way camera. Lepas ni, tak ada dalam masalah takut-takut nak parking kereta besar. Boleh tengok kamera je. Bukan setakat boleh tengok view depan, belakang, kiri, kanan je tau. Tengok blind spot pun boleh. Design player ni sama sebiji dengan design AZH40. So, batu-batu yang ada ni semua boleh guna. Daripada aircon, double signal, USB port, semua function. Macam korang suka ke tak suka? Kalau I suka je. Sebab bagi I, features DM40 Pro ni dah perfect dah. Tapi lain orang, dah lah rasa je kan. Next, model apa pula? Komen di bawah atau WhatsApp kami sekarang.